DPR Malaysia heboh, akhir-akhir ini anak-anak tempatan Malaysia berulah cari masalah. Dari mulai bully tapi kasusnya belum selesai, hubungan songsang atau di kita sering disebut homoseksual, toke-toke di Malaysia banyak dikuasai oleh orang Bangla, karena menurut Tun Mahathir orang Melayu tak suka kerja kasar, panas dan kotor. Bahkan warga Malaysia sendiri bimbang, di bidang olahraga saja Malaysia selalu tertinggal oleh Indonesia. DPR Malaysia mulai menemukan ide cemerlang, anak-anak muda di Malaysia akan dilatih supaya kemahiran dijadikan budaya, seperti mana halnya budaya gosok gigi. Anak Melayu tidak akan lagi malas, agar bisa membuat kapal selam, membuat mobil, dan jago di bidang olahraga, seperti anak-anak muda Indonesia. Mari kita simak video lengkapnya. Malaysia ada Proton Pro 2. Indonesia pula ada I2C, Indigenous Indonesia Car, yang merupakan antara 3 jenama kereta nasional yang ditujukan dekat GIAS. Jenama I2C ini merupakan projek di bawah teknologi militer Indonesia. Ini apa? Mobil atau truk? Ini sebenarnya itu mobil guys. Dan dia lokal brand karena bodinya 50% atau 60% dari Indonesia. Dan ini nama brandnya Pindad dan nama mobilnya Maung. Ada susah buat saya mengucapkan itu, Maung. Kami ini bukan hanya bisa membangun kapal, kami juga bisa menjaga, merawat, dan juga memperbaiki. Bukan hanya kapal militer, non-militer juga ada. Kalau ditanya reputasi, nggak usah ditanya lagi deh, sebagus apa PT PAL. Sudah memiliki kapal selam tanpa awak yang kita bisa pergunakan dan kita bisa bangun di PT PAL, dan kita bisa jadikan ini pengawal dari choke points yang ada di celah-celah perairan kita. Ini akan kita kembangkan dan sudah mulai kita laksanakan dan mulai didemonstrasikan, dan ini adalah negara yang keempat yang mempunyai kapal selam tanpa awak. Amerika, China, Rusia, dan Indonesia. Ini kebanggaan nasional dari bangsa kita, sudah mempunyai produk dalam negeri yang disebut kapal selam tanpa awak. Malaysia tak pernah menang walau satu pingat emas pun dalam sukan Olimpik. Sebaliknya Indonesia dah 10 kali, Thailand dah 11 kali, Singapura dapat sekali, Filipina 3 kali, Vietnam pun sekali. Apa cerita ni? Adakah kita nak terus bersorak gembira dengan pingat perak dan gangsa tu? Cuba kaji. Tengok negara-negara jiran kita. Setiap tamasya Olimpik mesti mereka akan tambah paling tidak 1 pingat emas. Yang penting ada emas. Lepas tu cuba tengok jenis sukan yang negara jiran kita dapat. Adakah hanya sukan badminton atau sukan tipikal yang kita kuasai? Tak. Tengok Indonesia. Tiba-tiba je menang pingat emas memanjat. Ada sesiapa pernah terfikir tak pasal sukan tu? Tak kan? Yang kita pula sepanjang masa target badminton. Lepas tu terjun, lepas tu basikal. Sukan lain? Tak nak perkasa kan ke? Tak nak labur lagi? Banyak dalam sukan yang pelik-pelik ke? Tak cukup dana ke? Tak pernah jumpa jurulatih yang bagus? Pemain yang dilatih pun memang tak boleh nak berubah ke? Apa yang pasti, kita tak perlulah nak gembira sangat dengan pingat gangsa dan perak tu. Saya jumpa dengan satu orang, dia satu kontraktor Melayu. Saya tanya dia, pekerja you datang daripada mana? Dia kata, oh, datang daripada Indonesia, datang daripada Thai. Melayu tak ambil. Melayu ambil lah. Pasal tak banyak. Melayu ambil 100, dapat lekat lah 3 orang. Kenapa? Panas lah. Nak bekerja tu panas sampai tak mau kerja. Jadi kalau tak mau kerja, orang lain masuk lah. Lepas tu negara kita lah ni dah 7 million orang asing. Sebab kita tak mau kerja. Seramai 201 lelaki yang juga pengunjung sebuah pusat kesihatan di Jalan Raja Laut di Kuala Lumpur ditahan selepas disyaki terpapit dalam aktiviti hubungan songsang. Kesemua mereka berusia antara 19 hingga 60 tahun ditahan dalam satu operasi mengejut sekitar jam 8 malam pada 28 November membabitkan polis kontingen Kuala Lumpur, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan.
Daripada 201 yang ditahan, 17 daripada mereka adalah penjawat awam membabitkan doktor bedah, timbalan pendakwa raya, pegawai takbir diplomatik, guru serta pegawai agensi penguatkuasaan. Sebenarnya kita bukan sahaja kita melatih ini untuk keperluan industri di Malaysia. Anak-anak kita boleh bergerak jauh lagi ke luar negara untuk membolehkan mereka bekerja dan dalam masa yang sama dapat kemahiran dan kembali untuk membangunkan negara. Ini yang negara patut bagi perhatian, Yang Mohd. Saya tengok pelbagai isu yang timbul sekarang ni boleh merugikan. Tapi kita kena ambil tindakan tegas supaya benda yang menjadi isu yang menimbulkan serabut rakyat Malaysia itu diselesaikan dengan baik. Bagi perhatian untuk mewujudkan kemahiran. Bukan parlimen sendiri juga kena fikir benda ni. Jangan kita mencadangkan pelbagai perkara untuk pelbagai kementerian, tapi di parlimen sendiri kita menunjukkan contoh-contoh yang kurang baik. Nobody, kalau nak keluar dia elok. Jangan provoke. Jurutung duduk, betul strut, saya cakap. Ni apa benda ni? Wakil rakyat apa macam ni? Malu kau orang. Very shameful of you all. Shameful. Dah tua pun, bukan budak-budak. Nak bergaduh. Kena betul. Benda yang mengarut. Tak ada pasal-pasal cari pasal. Cuba bagi perhatian untuk memastikan lebih ramai rakyat Malaysia, lebih ramai orang muda untuk masuk ke bidang kemahiran, Yang Mohd, ya. Yang terbaik, ya. Kemudian tentang kuasa ketua pengarah dan lain lagi, ini saya setuju dengan kawan tadi. Saya cuma nak sebut benda itu. Dan sekarang ni kita sama-sama nak tolong supaya rakyat Malaysia, orang-orang muda yang selama ni orang muda kita ingat hanya untuk mengundi. Tidak. Orang muda hendaklah diberi kemahiran. Dan caranya cukup mudah. Jadikan kemahiran ini budaya hidup rakyat Malaysia. Biar kawan-kawannya kita berjumpa, bukan kita sembang yang lain, kita cakap juga tentang kemahiran. Anti-bully tadi juga ke arah menjurus supaya mereka dapat kemahiran. Semua tempat ada kemahiran dan semua bidang ada kemahiran. Dan jadikan kemahiran ialah sebahagian daripada budaya rakyat Malaysia. Masukkan iklan, Yang Mohd, promosi dalam TV supaya rakyat Malaysia dijuruskan ke arah kemahiran. Dengan itu bila dia jadi budaya, dia jadi macam budaya gosok gigi. Kita gosok gigi tiap-tiap hari. Yang kalau sekiranya kemahiran itu jadi sebahagian dari budaya, sudah pasti negara ini akan menjadi negara yang lebih baik, maju dalam tempoh 5 tahun. Tak perlu panjang. Mungkin kerajaan bertukar selepas ini. Tidak masalah. Kita akan tunggu semua benda, kita akan teruskan benda-benda yang baik. Benda yang tak baik, kita ambil panduan. Ya, terima kasih, Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.